Tuan-tuan sekalian, demo tak pernah berubah dan demo tak mungkin berubah. Di satu negeri dia minta tolong kita untuk kes menteri besar, kita pun ikhlas atas semangat perpaduan ummah untuk melihat penguasaan orang Melayu Islam dalam bidang siasah, mentadbir negeri, memelihara kepentingan orang Melayu Islam Bumi Putra di medan politik yang penuh pencaroba. Kita sedia mengorbankan kuasa yang kita ada, kita beri, kita sokong. Tapi di kalangan demo, di kalangan parti yang berpakat dengan demo tubuh kerajaan, malah ni buat ceramah hantam demo, hantam UMNO, kata macam-macam. Kita ni tuan-tuan bukan kawan dalam percaturan politik hari ini, pernah berkawan, tapi kerana Zahid Hamidi tu mari jadi presiden kelik, daripada bercuti dia pun tarik UMNO terbit pada MN, dia tuduh kita. Kita tak pernah lupa saat-saat manis di peringkat bawah, di peringkat grassroots di kampung-kampung, bagaimana penyatuan dalam muafakat nasional telah menjelmakan semangat baru di kalangan orang Islam Melayu di tanah air ini. Tapi kerana pemimpin yang ada kepentingan pribadi, ada kepentingan untuk menyelamatkan diri, tak ambuh ngaku salah, tak ambuh pergi mahkamah, maka heretlah parti pakat dengan DAP, pakat dengan PKR, tubuh kerajaan. Maka selamatlah dia, tak ada pergi mahkamah, 47 kes hilang tengah jalan.